Hai, selamat datang ke kelas matematik Cikgu Farhana. Dan hai semua, jom ulang kaji matematik bersama Cikgu Farhana. Hari ini kita akan belajar topik 1 iaitu nombor genap dan nombor ganjil. Nampak macam mudah kan? Tapi cikgu nak ajar satu cara yang sangat senang untuk kamu bezakan antara nombor genap dan juga antara nombor ganjil. Okey, jom. Jadi untuk topik ini kita akan belajar standard kandungan 1.2 iaitu nombor genap dan nombor ganjil. 1.21 kamu akan tahu bagaimana nak mencirikan nombor genap dan nombor ganjil dan juga bagaimana hendak menjelaskan atau mengelaskan nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Cuba tengok rama-rama ini. Kita boleh susunkan semuanya kepada berapa pasangan. Okey, kalau kita kira ada 2. Okey, ni satu pasangan. Okey, ada 2 lagi. Ini satu pasangan. Okey, ada 2 lagi. Ini pun ada pasangan dia. Dan ini pun ada pasangan dia. Okey, jadi dah ada 2, 2, 2 dan 2. Okey, ada tak rama-rama yang tinggal seorang? Tak ada. Jadi nombor genap ialah nombor yang kita boleh bahagikan kepada 2 tanpa ada baki. Nombor genap juga merupakan gandaan sifar 2. Tetapi cikgu ada lagi satu teknik yang lagi cepat, iaitu kamu tengok digit yang paling belakang. Kalau nombor tu dia akhir dengan sifar 2, 4, 6 atau 8, kita cakap itu adalah nombor genap. Okey? Ingat 0, 2, 4, 6, 8 kita panggil dia nombor genap. Okey, sekarang kita tengok nombor ganjil pula. Cuba kita pasangkan bunga-bunga yang ada dekat sini. Okey, kita kira 1, 2. Okey, 2 pasangan bunga. Okey, yang ni ada 1 dengan 2. Okey, ada lagi 2 pasangan bunga. Okey, tetapi kat bawah ni ada 1 je. Bunga ni ada pasangan tak? Tak ada, dia tinggal sorang-sorang. Maksudnya dia ada baki 1. Jadi nombor ganjil ni ialah nombor yang tidak boleh dibahagikan dengan 2 dengan tepat. Okey, dia akan ada baki 1. Jadi cara yang paling cepat, tengok nombor belakang dia. Okey, tengok nombor kat belakang dia. Ada 1, ada 3, 5, 7 dengan 9. Kalau dia berakhir dengan nombor-nombor ni 1, 3, 5, 7, 9, kita cakap dia nombor ganjil. Okey, nombor ganjil. Contoh-contoh soalan apa yang akan tanya untuk nombor-nombor genap atau nombor ganjil. Okey, antara nombor yang berikut, yang manakah nombor genap? Okey, cikgu cakap nombor genap, nombor yang akhir dengan nombor apa? Kamu kena ingat sifar 2, 4, 6 atau 8. Okey, jadi ini semua adalah nombor genap. Tengok digit yang terakhir, bukan yang awal tapi yang terakhir. Tengok antara 5, 2 atau 7. Yang mana nombor genap? Sudah tentulah kita dapat 22 ni sebagai nombor yang genap. Okey, baik. Untuk pilih nombor ganjil daripada senarai di bawah, ganjil nombor apa? 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, jadi ingat nombor-nombor ni kalau dia bahagi dengan sifar 2, dia mesti akan ada baki. Dia tak boleh bahagi sifar 2. Okey, jadi kita tengok nombor yang digit terakhir, sifar 4 dan 1. Yang mana 1? Jadi kita tahu jawapan dia adalah 21. Bagus. Lain pula dalam bentuk senaraikan semua nombor genap dari 151 hingga 160. Okey, tengok dia minta soalan minta nombor genap. Okey, kita dah tahu dia minta daripada 151 sampai 160. Jadi kamu dah tahu akhir nombor genap mestilah ada 2, 4, 6 atau 8. Yang depan sekali sifar. Okey, jadi sebab dia nak 151. Okey, jadi 151 kita tak perlu tulis dah. Okey, kita akan mula dengan 152, kemudian 150. 2, okey, 2 dah siap. Jadi 4. Kemudian 156. Okey, kemudian 158. Okey, dah habis 8, kita pergi balik 160. Okey, dah senaraikan semua dengan lengkap. Okey, dah cukup. Nombor ganjil. Jadi dia mula dengan 1, 3, 5, 7 dengan 9. Okey, jadi kat sini kita terus boleh tulis 1 kos sifar 2, 1. Kemudian 1 sifar 2, 3. Okey, kemudian 1 sifar 2, 5, 1 sifar 2, 7, 1 sifar 2, 9. Okey, perlu tak tulis 1030? Tak perlu dah. Okey, habis. Jadi inilah adalah senarai nombor ganjil yang berada dalam 1020 hingga 1030. Tu kalau kamu tengok nombor-nombor kat sini, kamu perasan tak dia jadi nombor yang selang-seli? Nampak? Okey, daripada 152 dia selang, 153 tak ada, dia jadi 154. 155 tak ada, jadi 156. Nampak tak corak dia? Dia adalah nombor selang-seli. Selang-seli. Okey. Baiklah, sekarang ni kita nak jawab soalan
Soalan kebat pula. Okey, kalau dia tanya dekat kita, adakah 14 nombor genap? Mengapa dia tanya? Okey, jadi soalan dia dekat sini agak tricky. Okey, sebab dia tanya kat kamu soalan kenapa? Mengapa? Jadi kamu kena nyatakan alasan dekat dia. Okey, adakah nombor 14 ni nombor genap? Ya, betul, dia nombor genap. Sebab kita dah tahu sifar 2, 4, 6, 8, nombor yang akhir dengan ni semua ni adalah nombor genap. Tapi adakah kita nak tulis macam tu? Tidak. Kita akan patah balik kepada definisi dia, iaitu ini. Nombor yang dibahagikan dengan 2 tanpa baki. Okey, inilah definisi yang kita nak kena tulis dalam soalan tersebut. Okey, jadi kita akan tulis dekat sini ya, sebab 14 ialah nombor genap kerana 14 boleh dibahagikan dengan 2 tanpa baki. Dengan sifir 2 tanpa baki. Okey, jadi adakah nombor 15 ni nombor ganjil? Ya juga, betul, dia nombor ganjil. Sebab apa? Sama juga, kamu nyatakan juga alasan dia kerana ialah nombor ganjil kerana. Okey, kalau kamu dah lupa, kamu boleh patah balik dan tengok nota cikgu. Ingat, nombor yang tidak boleh dibahagikan dengan 2 dengan tepat akan ada baki 1. Okey, jadi kita tulis balik jawapan dia. Nombor ganjil kerana apabila dibahagikan dengan sifir 2. Okey, dengan 2 pun cukup dah, kita tahu. Okey, terdapat baki 1. Okey, jadi apabila dia tanya kat kamu mengapa, kamu mestilah nyatakan alasan dia. Kena berikan sebab. Sebab dekat sini pun akan ada markah juga. Okey. Suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.